Okay, hari ni day 2. Bukan day 2, kali kedua di pesta buku lagi. Okay, lagi lah. Dia suar malu guys. So ni kali kedua nak pergi. So hari target hari ni? Hari ni target buku 5. Dalam RM200 lah hari ni. RM200. Satu dia Mamat, satu dia. Kita dah bincang. Kan tadi hang kata okey. Bincang dengan siapa? Tadi kita bincang hang kata okey. Makin botak lah aku ni. Aku tak pergi mana-mana lagi tapi nak tengok. Tuh, aduh panas tu. So, jom. Okay, kita dah sampai. Jom. Mau sampai weh, dia dah beli buku dah setan ni. 110. Ramai gila orang. Ramai nak Ada orang mampu. batok. Jadi aku maintain punya lagi. idea is saya nak angkat tinggi tapi kalau ramai macam ni aku jadi malu. Maintain. Orang batok tu maintain. Ada kreatif ada nampak depa. Depa ni siapa pula semalam? Masuk kan? Hang lah mana aku? Masuk pula. Kami menjual buku murah 3 10 ringgit. Kami menjual buku murah. Tak tahu lampau dia nak beli buku apa lagi. Tapi RM30 je murah. Jadi dah dapat dia tak mau. Tapi dia masih lagi tengok. So beli lagi guys. Seri. RM10,000. Tak payah masuk sini. Dia beli lagi 3 guys. Ada beg. Last time kita main kita dalam berapa beg last time? 2 Dua kot. 2. 3 buku kan 3 lah. Ya 3. 3 buku sebab last time satu tempat tu dia tak bagi buku, dia kena beli 2 baru ada buku. Ada beg. Atas. So sekarang kita dah dapat 2 beg dalam masa 3 minit. Peluh aku pun belum gerak lagi. So kita akan pusing lagi. Kita pergi Belahana. Sebelum kita naik atas kita akan pergi Belahana dulu. Aku akan habiskan duit aku hari ni. Habis duit aku akan pergi kat Mamat punya duit pula. Let's go. Hari ramai gila. Ramai gila-gila punya orang ya. Aku dah jadi malu. Dia pun ni bau ketiak. So hari ni aku harap video ni tak dengar lah bunyi tok tu kan. Ni punya aku je. Harap lah. Pegang mai aku pegang. Mai aku pegang yang ringan. Ni aku tak boleh kemik. Mai aku pegang. Ang boleh pegang ke? Tak boleh kemik. Amboi. Ramai ni. Wow. Mahal tak? Depa ni jalan. So orang tak ada urgent kan tau. Macam relax sikit. Sini je. Semua orang jam tu Kaisar. Apa yang tak sempat beli dekat live tu? Dan itu beli live aku. Sumpah cakap. Live aku menarik tu. Tapi aku main juga. Dia tak mau. Aku suruh buat live han tak mau. Orang pacau kat dia. Dia siapa? Nampak macam membaca lah tapi tahu ada lighting ni. Ya, dia nak beli lagi hampa. Setan ni. Sen tengok apa? Ha? Oh, dia suruh aku pula yang tangan ni dah penuh. Dia kena jaga-jaga takut orang kata kemik. Kena bawa pula. Mana jangan kira macam tu? Dia tak mau pula. Katanya dia ada. Jadi kan gila sikit. Dia suka yang macam kalau bila tak habis nanti baru cari. Dia suka macam tu. Aku dah tangkap sesuatu. Mereka suka abang beruniform. Semua polis, askar, bomba, special force, ops tu, ops ni. Tak ada ke nama Aiman ni punya ni? Nama
Syafiq, ada lah. Nama biasa-biasa. Nama Imran tak ada O. Nabil. Siapa nak buat nama Nabil? Yang perempuan pun nak nama nama biasa-biasa je macam Syafiqah. Kan ada. Atikah. Tak senang. Adila. Adila. Lagi apa? Hazwani. Heliza. Senang. Sudah kalah. Untuk level yang first ni kami tak beli apa-apa. Kami berjaya selamat daripada membazir lah. Tapi yang berjimat sekarang. Berjimat kami ni. Tapi itulah membaca jambatan ilmu. Kalau tak ada membaca, tak ada ilmu. Tak ada jambatan tu. Jatuh pelepuk-pelepuk. Yang mai juga tu. Pegang tak aku punya. Besok aku pegang guys. Heaven ni ada jual ayat kan? Salah tak? Ayat yang aku tengok yang sedap. Tapi kita tak boleh kena duduk kan? Dah harga dah? Main aku pegang. Apalah aku banyak kesan. Main. Yang nak pilih-pilih susah. Ni masuk ke sini. Okay. Dan ada buku yang mahal. 164. Aku tengok online dia penjual 220. Itu aku suruh beli tak, Mam? Jimat RM60 tau. Ya, rasa nanti dia ada yang rosak. Ambil yang ni yang rosak. Tak payahlah beli yang rosak tu. Nak baca mana kalau rosak. Tak baca pun kan. Kau beli buat apa? Baca PDF lah lagu tu. Aku tak betis. Nanti ada muka dia ni. Fikir masa depan kan. Tak payah fikir yang masa depan. Kita tak tahu esok kita hidup. Pasal tu aku fikir. Kalau mati. Kan duit je dapat kat aku. Pasal kau rasa kita pusing. Ya boleh. Buku ni guys. Nak pusing-pusing pula. Tak kalau habis dia bagi gila dia. Tapi tak habis kat sini macam banyak bawah tu lagi. Dia nombor 2 kot, top 2 tau. Mana benda ni? Sebab tu banyak dia punya ni mahal. Oh dia lah tu salju Kyoto. Dia. Buku dia pun cantik pun. Kenapa tak interested nak baca tapi cantik kan? Buku je lah sebab kalau tengok ni lah maksud aku tengok. Semua nak laki-laki beruniform. Kalau dia buat macam ni. Aku tengah masuk dia. Kalau dia tak jual macam ni. Kalau dia jual, kalau dia tak jual. Dia tak jual nasib rezeki dia lah. Sembang. Sudah sembang. Kita pergi sampai Shah Alam nak pergi kedai buku, ambil pesta buku kecil manjah tu. Aku beli kan. Ni main balik aku dia ni. Nak beli ke tak mau. Kalau mak dia dapat dah tu. Akan satu. Orang jual online 220 lah. Alah, ni 164, jimat RM60. Kalau aku memang beli macam tu. Itu lah. Kata dia best sedap. Aku pun tak tahu. Tengok dia viral je. Dan semua ramai mesti beli. Apa Beli yang dia tu, jual dia ni? beli yang ni. Beli yang ni ke? Tak ada. Saya dia pun Beli ayat dulu. Kan nak pergi duduk Sat, nak pergi tenangkan jiwa dia. So, pergi makan dulu sebab dia nak ada 97 buku lagi dia nak beli. Tak tahu nak pilih yang mana. Cakap pergi makan dulu. Tak ada makan, minum. Tadi berapa? 164. Kami tengah duduk sebab dia tengah bertarung dengan nyawa dan akaun bank dia. Buku sahaja 110 limited edition. Tapi yang tu pun limited edition. Tapi kalau esok dia buat keluar macam mana? Kalau dia tak buat keluar? Takkan kot. Kalau tak ada yang rosak. Macam mana? Kau tak buka pun? Yelah, dia tu tak buka orang malas kan. Astaghfirullahaladzim. Aku kan ada beat saya tau. Malas nak buat kerja dia. Aku macam ingat aku beli RM2 je. Aku perhati je. Saya duk perhati dia tadi. Aku ni dah harga. Lepas tu ayat tak sedap pula kan ni aku tengok. Rupa ayat dia. Astaghfirullah. Macam orang demamnya muka anda. Tak faham lah dengan orang-orang ni. Aku dah tengah bertarung dengan diri aku ni. It's me versus me now. Nama buku Lijia. Buku dia sangat cantik kan?
Cantik ni. Patah. Ayam. Saya balik Aku memang tak akan beli dah 110 tu kat dia balik kan. Kalau patah aku tak akan beli dah 110 kat Han balik. Dog pun. Bincang dia. Tak. Bagi tak depan ni. Dia beli makanan. Tak dah. Setelah setengah jam aku berbincang dengan diri aku dan diri aku buat keputusan untuk aku. Dia cakap ambil duit tu beli makan sebab aku dah dapat apa yang aku nak. So Ija jangan membazir. Tak mahu apa-apa dah lah. So aku tak boleh apa dah. So aku tak aman dari BKN ni. Kecuali kalau saya buat diskaun itu kemarin. Untuk sekarang aku dah berbincang dia aku, kita akan masukkan goreng pisang cheese. Tapi sebelum kita akan beli ayak dulu lah sebab aku dah harga gila. Ayak kat belakang tu tak sedap pula. Last time aku main macam sedap. So ini adalah kali terakhir kami main BBKN. Ni lepas berbincang tau. Aku dah bincang habis lah. Ha? Aku tak ada niat langsung nak membeli apa-apa. Ada finally ada talk. So diri aku tolong aku untuk buat keputusan tu. Tinggal mau iPad. Jadi halu lah lambat tau. So ni adalah kali terakhir kecuali buat diskaun sebab aku malas. Dia pula tahu aku tak kerja. Dia pun macam tak kerja juga aku rasa. Aku cuti lama sangat 10 hari. Baguslah banyak kasi sikit public holiday. Aku bilang ni ada apa? Kita cuba masuk. Kita nak masuk tempat yang nampak bijak. Oh nampak bijak. So dah guys. Kita tengok tak? Jadi orang beriman, jangan lupa pada Tuhan. Kau akan selalu Ni ambil gambar aku, Mat. Nak gambar? Aku tak jadi ambil gambar. Sorry. Kami dah nak balik. Kot. Saat je kita mas. Kelapan. Dah sejam setengah jam. Habis dah 400 dah. Pembeli. Dia ni ada hantu halimut je. Macam ni foto. Mamat. Aku motor Ashan. Shongshi. Lepas ni jangan belakang jangan. Dia yang nak masuk dan nak salahkan aku. Terus kau nampak macam aku ni jahat dia ni. Aku nak save. Kau dah tengok dah. Tawaran Isma menanti Kat anda. sini, kat sini. Ha? Kat sini. Yeay, kami dah nak balik. Kita sudah letih guys. Tapi dia nak pergi makan. Apa tadi nak makan? Dia ni nak sangat boleh kunci. Aku pula yang kena jadi berdosa balik. Dia yang kebulok. Dia tu kebulok nak makan dengan bisanci. Aku nak fitnah. Tapi hari ni colour ni cantik sangat yang aku baju tu. Aku akan tunjukkan apa full outfit aku lah. Dekat tapak. Ya. Sebab yang kita beli buku 164 tu aku makan. So ni reward dia. Sedap. Kami order benda lain pula. Spaghetti bolognese. Tolong sedap. Tapi baru aku teringat, kenapa aku buat video ni straight? Oh ya. Tak apa lampau kalau video ni tak masuk YouTube, dia masuk kat short. Ya, short okay. Okay, kita dah officially nak balik. Soalan habis. Duit sudah habis. Tapi aku tengah risau sekarang. Kalau video ni jadi short tu. Ha. Sekarang dah nak balik. Ngantuk lah tapi tak mengantuk. Ada tengok movie hantu pula.